Assalamualaikum dan hai semua warga SKPP 92. Bersama saya, Aina Insyirah, wartawan online TV dalam segmen Sekolah Baru Kita. Terus dari Karnival Usahawan Cilik 2025. Hari ini memang luar biasa meriah. Dari pagi lagi, dataran sekolah penuh dengan warna-warni, gelak tawa dan semangat keusahawanan daripada murid-murid kita. Karnival yang dirasmikan oleh Guru Besar Tuan Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah membuka tirainya dengan ucapan penuh semangat serta gimik perasmian yang meriah. Dan nama pun Karnival Usahawan Cilik, mestilah ada aktiviti jualan. Gerai-gerai dibuka di sekitar dataran dan dewan. Jual makanan, minuman, mainan dan pelbagai barangan hasil kreativiti murid sendiri. Selain itu, ada pameran kerjaya, photobooth dan petizo yang menjadi tempat wajib singgah untuk semua orang. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti lain turut disediakan, antaranya The Haunted House, Super Duper and Outdoor Games, petizo dan photobooth yang menjadi tumpuan utama murid. Sekarang saya bersama dengan Puan Farina. Pada pendapat Puan Farina, apakah kebaikan mengadakan Karnival Usahawan Cilik? Bagi saya memang seronok, memang baik sebab boleh kumpulkan keluarga, mari bersama luangkan masa bersama anak, kenal dengan kawan-kawan anak. Lepas tu boleh jumpa dengan cikgu-cikgu yang kita jarang jumpa kan. Lepas tu dengan adakan macam ni anak pun gembira lah. Dia paling senang bangun dah pagi kan. Kalau sekolah susah bangun. Ada aktiviti ni senang dia bangun. Terima kasih. Hai, saya bersama dengan murid-murid SKPP. Pada pendapat awak, apakah permainan suka pada musim? Saya suka petting zoo. Saya permainan yang paling seronok kat sini. Saya punya favourite mainan ialah rumah hantu sama dengan dia. Yang paling best permainan di sini go-kart. Terima kasih. Secara keseluruhannya, Karnival Usahawan Cilik 2025 bukan sekadar tentang jual beli, tapi juga tentang semangat, perpaduan dan pembelajaran yang menyeronokkan. Macam kata tema kita, melatih usahawan muda menyamai semangat madani. Tanya semua warga SKPP 92 kerana dapat menjayakan program hebat ini. Saya Aina Insyirah melaporkan untuk Online TV from me to you. Jumpa lagi dalam segmen berita sekolah kita. Assalamualaikum dan bye!